Assalamualaikum dan salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana kembali ke channel saya. Pada video kali ini, saya ingin membuat komen dan mengajukan 5 soalan kepada Parti PAS dan terutamanya Presidennya Hadi Awang. Apabila Hadi Awang menyatakan atau menyeru kepada penyokong-penyokong PAS untuk mengekalkan pemerintahan Melayu Islam dengan slogan Jaga Johor. Jadi sebenarnya slogan itu adalah memberi isyarat kepada penyokong-penyokong PAS untuk mengundi UMNO serta Barisan Nasional serta mengekalkan um, parti tersebut sebagai kerajaan dan kemungkinan besar mereka akan dihadiahkan dengan satu gabungan kerajaan PAS dan UMNO. Jadi di sini saya ingin membuat 5 soalan kepada Hadi Awang dan juga penyokong-penyokong PAS tentang konsep yang dikatakan pemerintahan Melayu Islam di Johor. Jadi soalan yang pertama adalah kalaulah dikatakan atau melebihkan satu kaum, iaitu kaum Melayu semata-mata, maka pemerintahan Melayu Islam ini akan menjadi satu dilema di mana 40.3% daripada rakyat Johor adalah orang-orang bukan Melayu dan bukan Islam. Tuan-tuan boleh periksa Department of Statistics atau Jabatan Statistik Negara bagi menyatakan ataupun bagi mengetahui tentang fakta tersebut. Mungkin Hadi Awang tak tahu, saya pun kurang pasti. Tetapi 40% bukan macam di Kelantan, bukan macam di Terengganu. Di Johor adalah 40%, seperti mana nisbah rakyat Malaysia, Islam dan bukan Islam hampir sama. Jadi Johor adalah seolah-olah seperti negara Malaysia sendiri dan melaungkan satu rejim Melayu Islam adalah sesuatu yang boleh menggusarkan kaum-kaum lain dan daripada penganut agama lain untuk mendatangkan perasaan harmoni serta keamanan di dalam negara. Soalan yang kedua adalah berkaitan dengan konsep bangsa Johor. Jadi bangsa Johor selalu disebut-sebutkan oleh Sultan Ibrahim dan juga Tengku Mahkota Johor. Jadi mungkin Hadi Awang dia daripada Terengganu, dia tak faham apa yang dimaksudkan sebagai bangsa Johor, maka bolehlah saya bacakan satu petikan media tentang apa itu bangsa Johor. Ini adalah disiarkan oleh Astro Awani. Sultan Ibrahim bertitah seperti Johor, negeri lain juga patut mempunyai identiti masing-masing agar rakyat Malaysia dapat meraihkan perbezaan yang wujud. Menjawab soalan tentang teguran keras baginda terhadap kritikan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengenai bangsa Johor, Sultan Ibrahim bertitah seseorang yang tidak tahu mengenai sejarah atau latar belakang sesuatu perkara, usahlah bercakap mengenainya. Ketika menjawab soalan hadirin mengenai bangsa Johor pada satu majlis baru-baru ini, Dr. Mahathir mengkritik perkara itu dengan berkata trend memberi penekanan tentang kewarganegaraan negeri boleh meruntuhkan perpaduan rakyat Malaysia. Sultan Ibrahim bertitah sejarah konsep bangsa Johor bermula pada kira-kira tahun 1920 apabila Nenda Baginda Sultan Sir Ibrahim mendapatinya perlunya menyukuri dan menyatukan pelbagai kaum yang sama-sama menyumbang ke arah pembukaan Johor. Ya, mungkin Hadi Awang tak baca kot sejarah ni sebagai salah seorang yang seperti Tun Dr. Mahathir tak tahu mengenai sejarah. Orang Cina, India
dan Jawa semuanya dipelawar menyertai orang Melayu pada sekitar tahun 1800 oleh ayahanda baginda Sultan Sir Abu Bakar dan nenda baginda Temenggung Daing Ibrahim untuk mencari rezeki di Johor. Mereka bekerja keras memugar tanah dan membina Johor yang dipenuhi hutan belantara dengan mempunyai jumlah penduduk yang amat kecil ketika itu, titah baginda. Jadi kita haraplah Hadi Awang dan juga penyokong PAS merujuk kepada sejarah dan melihat bahawa bangsa Johor menyukuri tentang kepelbagaian kaum. Jadi ini adalah soalan kedua saya. Apa jadi pada bangsa Johor kalau ada pengekalan konsep Melayu Islam, UMNO dan PAS sebagai pemerintah? Soalan yang ketiga saya adalah kepada PAS untuk Perikatan Nasional. Jadi saya nak tanyalah, Perikatan Nasional ni siapa dia punya ketua? Adakah dia Samsuri ataupun dia Hadi Awang? Konon kata Hadi Awang ni tua sangat, tapi dia banyaknya yang bercakap. Jadi mungkin Samsuri ni sebagai office boy saja, saya pun tak tahulah. Maka itu saya juga melihat bahawa PAS mengeluarkan statement atau kenyataan yang mungkin tidak dipersetujui oleh Bersatu ataupun parti lain seperti MIPP dan Gerakan. Kita lihat Gerakan tak bertanding langsung, kenapa tu agaknya? Dan kita lihat apabila Hadi mengatakan bahawa berilah undi kepada Barisan Nasional di tempat-tempat yang pertembungan PH dan BN. Tetapi soalannya, adakah pengundi PAS akan mengundi juga Barisan Nasional dan tidak mengundi kepada Bersatu? Sebab kita tahu bahawa PAS dah tak berkawan dengan Bersatu. Dah cerai talak satu. Atau talak tiga, tak tahulah yang mana satu. Tetapi the issue here is, apakah seruan itu hanya untuk 23 kerusi yang mana Perikatan Nasional tidak bertanding? Nah, soalannya kepada 16 kerusi Bersatu macam mana? Adakah pengundi PAS akan menyokong Bersatu? Dan adakah pengundi PAS akan menyokong MIPP pun? Itu satu soalan yang saya nak tanya juga. Sebab nampak gaya macam PAS dia nak menjadi kerajaan dengan UMNO, dan kalau UMNO tidak setuju dengan Bersatu, maka tidak akan dimasukkannya sekali di dalam kerajaan, mungkin kerajaan Melayu Islam yang dinyatakan. Jadi soalan yang keempat pula kepada Hadi Awang adalah, adakah Hadi Awang sedar tentang konsep muhibbah di dalam negara Malaysia? Jadi seperti juga apa yang dinyatakan oleh Sultan Ibrahim di dalam petikan media tadi, negara Malaysia pun sedemikian. Di dalam lagu Muhibah pun dicakapkan kepada kepelbagaian kaum. Jadi kepelbagaian kaum ini yang menjadi tonggak kepada negara kita sama-sama berusaha membina Johor dan juga membina negara Malaysia. Jadi apakah salahnya kalau kita ada kepelbagaian di dalam pemerintahan? Kenapa hendak diasabiahkan kepada satu kaum dan satu agama sahaja? Kita juga boleh membaca petikan beberapa tulisan Allahyarham Siddiq Fadzil, seorang tokoh politik Islam seperti Hadi Awang juga, yang menyatakan bahawa di dalam pemerintahan Islam juga ada dilantik orang-orang bukan Islam kerana kecekapan dan kemahiran mereka. Ini adalah untuk kebaikan semua rakyat. Jadi Islam pada ketika itu tidak mengamalkan asabiah Arab, asabiah Egypt, asabiah Turki dan sebagainya. Jadi di sinilah yang kita lihat kepada soalan terakhir saya. Apa jadi dengan slogan ataupun laungan PAS dahulunya terhadap kritikan kepada UMNO yang mengamalkan apa yang dikatakan asabiah? Saya tahu sebab saya adalah ahli PAS. Dan sebagai ahli PAS, kami memang belajar di dalam Islamic Reform Movement bahawa
asabiah adalah aspek perkauman yang ditentang oleh Islam. Tidak boleh ada asabiah Arab, tidak boleh ada asabiah Melayu, tidak boleh ada asabiah apa-apa bangsa pun. Sebab Rasulullah telah memberi khutbah akhir yang mengatakan bahawa tidak ada bezanya orang Arab dengan orang bukan Arab. Yang bezanya adalah dia bagus, dia baik. Itu yang dikatakan tidak ada asabiah. Tetapi kini PAS memang terang-terang menyokong asabiah. Dan walaupun diberi suatu interpretasi pragmatik bahawa pragmatik politik memerlukan pemerintahan Islam. Jadi di sini bagi saya kita perlu pemerintahan yang baik, pemerintahan yang adil, pemerintahan yang mempunyai kepelbagaian untuk memajukan negara. Apakah itu satu konsep yang menentang Islam? Jadi di sini haruslah pengundi PAS dan juga rakyat Malaysia mengukur sama ada PAS dan Perikatan Nasional ini apakah ia parti untuk Malaysia atau parti untuk satu kaum sahaja. Dulu kita ingat UMNO sedemikian, tapi sekarang kita dah tengok jelas PAS sebagai satu parti untuk satu kaum sahaja. Jadi di situ saya akhiri dengan kelima-lima soalan tersebut, iaitu apa nak jadi pada 40.3% orang bukan Melayu dan bukan Islam. Keduanya, apa jadi dengan bangsa Johor, konsep bangsa Johor, kepelbagaian kaum dan agama daripada sejarah. Kemudian, apakah PAS bergerak solo tanpa Perikatan Nasional dan akan menjadi kerajaan dengan UMNO tanpa yang lain-lain bersatu atau MIPP dan sebagainya. Dan soalan yang keempat, apakah PAS lupa kepada muhibbah, konsep muhibbah yang membentuk yang menjadi tunjang kepada negara kita Malaysia dan Sabah dan Sarawak. Dan akhir sekali, apakah PAS telah lupa kepada pesanannya sendiri, kritikannya sendiri tentang Islam menolak perkauman ataupun asabiah, tetapi kini ia mengagungkan asabiah sebagai solusi politik di negara kita. Dengan itu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera.